Ya, terima kasih ya Bunda kita dalam satu perkongsian yang sangat baik dan luar biasa. Memang produk yang terbaik. Sebab tadi ke awal baru berkongsi dengan saya, dia kata biasanya bulan puasa beliau akan kena gastrik. Tapi beliau telah menggunakan atau mengamalkan produk BNM, iaitu Cotton Cell. Beliau berkata dengan saya tadi, alhamdulillah gastriknya telah hilang. Wah, ini satu perkara yang sangat baik kerana gastrik yang beliau alami memang dah lama. Kan? Boleh puasa penuh. Kan tambah lagi puasa 6. Kawan nak berkongsi sikit? Boleh. Okey kawan, terima kasih. Okey, saya persilakan Tok Zaki kita nak berkongsi. Di mana beliau pun pengamal produk BNM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan untuk hadir founder kita dan kepada Puan Sarah dan juga Cikgu dan beberapa yang lain. Terlebih dahulu saya Muhammad Azmi Sulaiman yang sebenarnya saya masih baru ya. Saya masih baru dalam BNM ni dan saya salah seorang yang menggunakan produk lah. Jadi doktor dia cakap pasal, pertama dia cakap pasal guna biocleanser ya. Jadi kalau guna biocleanser tu saya cadang supaya diselang sendirikan dengan DD12 ya. Biocleanser membersihkan susu kita, DD12 membersihkan salur darah kita. Banyak penyakit ini disebabkan oleh saudara. Jadi kita berganding bersama. Setelah tu boleh juga menggunakan Total Cell ya, untuk membaiki sel-sel badan kita yang telah rosak. Jadi saya sebenarnya kat sini dipanggil lah. Nampaknya kita ni seolah seperti satu keluarga usahawan. Tapi sebenarnya kita ni adalah satu kumpulan keluarga ni. Dan saya harap satu masa nanti BNM ni dapat memberikan bantuan ataupun sumbangan ataupun beasiswa yang telah berjaya dalam perjalanan. Kerana kita sendiri produk di mana produk Minda saya pun baru tahu produk ni dan kita galakkan untuk anak-anak kita untuk makan supaya mereka ni semua boleh berjaya, semua jadi pandai, semua masuk universiti. Jadi saya sendiri pun baru tahu dan saya telah menggunakannya di mana ibu saya dia kata dia bilang ingatan kadang dia tahu mana tahu tapi nampaknya baru dia dah ada perubahannya. Dan juga anak saya di universiti telah makan Minda ni di mana perubahan dia daripada mendapat biasa-biasa saja dia dapat komplek dan juga dapat sediakan. Jadi saya minta lah semua cubalah Minda ya, di mana kita dah ada produk kita gunakan. Dan apabila berjaya besok, ramai yang berjaya, saya mohon BNM dapatlah bagi anugerah apa kepada anak-anak kita yang masuk universiti yang berjaya dalam universiti. Itulah saya nak sampaikan sekali. Terima kasih. Mari kita ambil gambar. Jom ambil gambar. Okey, semua kita beratur ambil gambar. Okey? Saudara-saudari, balik jangan termenung lagi, makan dah sudah. Jom, ayo, ambil gambar semua. Nak pergi tarawih kan? Jom. Yang mana jauh-jauh ya. Majlis mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang jauh ni ya. Sian dia balik malam ni nak tempuh kenderaan ni. Nak tempuh jam ni kat Syam. Itulah, mudah-mudahan lah. Sebab apa besok orang dah start kerja kan? InsyaAllah. Bin, jemput je ni. Ni, Harif. Ni, Sapuan. Masuk. Ni, Puan Jaga. Semua sekali. Masuk. Okey. Amirul mana Amirul? Dia pergi tangkap ikan pula. Amirul sini, Amirul.
mana lagi? Tim BNM. Tim BNM. Tim BNM. Okey. Okey. Ni, Saban, duduk. Arif, ni semua duduk. Ya. Okey, apa-apa terima kasih kepada accountant kita Puan Zakia ya. Selesailah sudah majlis kita. Lebih kurang halal semuanya Okey, alright. Okey. Okey. Woi, Miro tak ada patut tak cukup balance weh. Kak. Mama apa semua masuk. Ini memanjang ini. Ini kan kamera tak masuk ni kan. Ni. Mari dek. Mari masuk ni. Okey. Belah sini. Okey, sini. Okey, tengok. Okey. Ni. Okey, dek. Mari. Lagi. Tim BNM ya. Tim BNM diminta hadir. Okey. Okey, kamu tengok kamera masuk tak? Kamera masuk. Masuk. Bukan aku tak nak masuk. Are you ready? Tengok dulu, semua okey tak? Gambar semua okey? Okey. Good, semua good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini anak Kisara, masuk. Bapak saya memang tak siapa-siapa. Warga BNM. We are family. Okey, listen. Ni, Dino cakap kami dari BNM mengucapkan Okey, boleh? Okey, casting Kami dari BNM mengucapkan Are you ready? Kami dari BNM mengucapkan